Program Creator Idol anjuran TikTok Shop Malaysia dilihat sebagai pembangkit kepada pembangunan ekonomi digital di Malaysia dengan meningkatkan kemahiran pencipta kandungan dalam menguasai industri e-dagang. Seramai 150 pencipta konten daripada pelbagai latar belakang menyertai program Mentor-Menti ini berpeluang dengan mendalami kemahiran e-dagang dengan 5 pempengaruh terkenal termasuk Khairul Amin, Era Shazira, Pin Yang, Dia Khairin dan Puspa Gomen. Program ini dijalankan dalam beberapa sesi secara fizikal dan online. Antara aspek yang ditekankan ketika program ini adalah supaya pencipta kandungan bukan sahaja mahir dalam penghasilan video tetapi juga mampu menjana pendapatan melalui e-dagang secara langsung. So, bila kita talking about penjualan secara live ni, satu benda yang masih lagi kurang dekat Malaysia adalah host yang boleh buat live secara interaktif. Jadi Creator Idol ni salah satu program di mana kita nak ambilkan seramai boleh content creator dan uplift ataupun upgrade diorang punya potential, bukan sekadar buat konten tapi boleh duduk depan kamera, boleh bercakap dan boleh menjual. So the more live stream commerce ataupun creators yang kita ada, lagi rancaklah ekonomi digital tu boleh dijanakan dekat Malaysia. Pada masa sama, program Creator Idol yang dijalankan selama 12 minggu juga membantu tingkatkan usaha dan semangat para menti dalam menghadapi cabaran dalam menguasai dunia e-dagang. TikTok Shop ini, social commerce, memberikan kita semua equal chance untuk cari rezeki. Bukan sahaja dekat duit, tapi banyak-banyak lagi untuk mama dekat rumah, pakcik yang nak side income. Inilah merupakan peluang yang sangat-sangat good untuk semua. Dalam Creator Idol ini, Minyak boleh cakap, jangan tunggu masa. Sebab selalunya kita fikir, bila kita dah start next bulan lah, the best thing adalah kita start terus. Puspa akan lebih membimbing diorang untuk mencapai diorang punya menjana income lebih tinggi. Dan satu lagi, content creation ni dia adalah marathon, dia bukan sprint. So Puspa ajar diorang strategi macam mana nak optimize content, nak pilih produk yang sesuai dengan audience, so cara nak engage followers supaya diorang dapat bina momentum secara berterusan. Sebelum ni kita buat usaha banyak, kita tak nampak duit. Bila dah join event ini, kita sudah tahu cara dia macam mana buat. Jadi kita boleh terus nampak itu conversion, jadi sales pun automatic jadi naik. I was given an assignment. I think because Nadi pun tahu I ada perang itu. So dia kata, Bella, you do 100,000 in single leg marathon. And I almost give up because like, oh no, it's like baru 13,000 after like 4 hours. And I was like, no, I cannot do this. And I was like, almost break down, macam cannot. And then when I'm ready to go and push things that I know the best, I mean, because each of us have different niche. So when I try to do random niche and then different niche and then I back to my core, and then boom, in 2 hours we achieve from 14,000 to 100,000. Program seperti Creator Idol membuktikan bahawa sesiapa sahaja, sama ada peniaga kecil atau individu biasa, boleh menjana pendapatan melalui media sosial asalkan mereka memahami strategi yang betul. Dengan lebih banyak pencipta kandungan yang dilatih dalam bidang ini, ekonomi digital Malaysia dijangka berkembang lebih pesat sekaligus memberi manfaat kepada usahawan tempatan dan pengguna.